Assalamualaikum, salam sejahtera. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapalah diuji pada Siti pada semalam. Siku Siti dia nasib baiklah tak selio ataupun lari dia punya bahagian siku tu. Siti angkat tangan nak cuci muka dalam bilik air, tiba-tiba dia punya berdetak bahagian siku dan tangan Siti tak boleh nak angkat belah kiri. Lepas tu Siti pegang buat sementara, panggil cik suami suruh tarik balik, suruh bagi dia betul lah. Jadi dia tarik pelan-pelan, masukkan balik semula. Siti tak tahu kenapa boleh jadi lari dia punya siku tu. Cuma Siti angkat tangan untuk cuci muka je lah semalam. Sampai pagi, lepas tu dia bengkak tu taklah teruk sebab Siti masuk dalam bilik selepas solat maghrib. Teruk takut minyak panas kan, nak bagi dia tak terlalu teruk sangat dia punya apa cakap bengkak tu lah. Lepas tu Siti paksa cari benda pendakap tu untuk letak balik macam kat lutut tu lah, pendakap bahagian siku. Tapi Siti gunakan dia punya apa ni orang cakap yang kita lekat pakai untuk bagi tangan tu. Siti cuma lipat dua benda tu untuk bagi dia kemas lah. Terpaksa guna benda tu sebab dia rasa memang sakit bila Siti gerakkan tangan, dia bunyi balik macam tu, macam benda tu lari lah, macam bagi siku tu, sendi siku tu lari. Dia tak tahu kenapa, mungkin sebabkan tak ada gel macam bagian lutut kot. Memang kuat bunyi semalam, sakit gila rasa. Dia tak tahu macam mana boleh jadi macam tu lah. Sorry lah kalau Siti tak ambil masa bercakap ni dengan Siti, sebab Siti baring sebenarnya, tak larat sangat. Lepas tu paksa makan ubat yang doktor bagi tu, ubat tak sakit. Kalau tak Siti tak boleh nak gerak lah. Entahlah, tak tahulah ujian apa Tuhan nak bagi pada Siti lagi. Belah kanan tu sekat dah rasa sakit sikit-sikit tapi boleh gerak lagi lah. Kaki Siti tu dah kurang bengkak dia, tapi masih stay rasa sakit lah. Kalau jalan tu dia rasa sengal. Maybe yang tu Siti paksa boleh dia punya gerak bahagian kaki kot, untuk Siti gerak. Gerak untuk ni je lah bagian apa orang cakap, biar kerja rumah tu boleh buat. Cuma saya Siti terfikir sekarang ni, semalam Siti memang ada basuh baju banyak lah, sampai 4 mesin basuh. Masa tarik baju tu Siti tarik guna tangan kiri. Kemungkinan masa tarik baju tu lah, angkat punya baju tu nak masukkan dalam baldi tu lah, kot lah Siti rasa. Sebab hari tu sepupu mak saudara Siti yang pada kat Kelantan tu kena macam Siti juga lah. Dia tarik baju dalam mesin basuh, tangan terseliuh sebab masa tarik baju tu lah. Siti ingat macam tu jugalah, tapi mak tu dah umur kat 70 dah, tak silap Siti 70 ke 80 macam tu lah. Dia tarik baju dalam mesin, dia cakap. Lepas tu tarik dia bunyi tap tu lah, bunyi tu tangan dia dah tak boleh nak gerak. Dia cakap macam tu, maybe macam tu kot Siti fikir macam tu lah. Sebab sempat Siti angkat baju dalam mesin tu, tarik baju dalam mesin tu, Siti masuk bilik air nak mandi. Masa tu lah Siti kena sebenarnya. Kemungkinan masa Siti tarik baju kat bilik air lah, terus Siti fikir situ lah sebenarnya, dia yang jadi macam tu lah. Maybe lah video ni agak slow sikit lah Siti buat, sebab Siti dah start mula rasa sakit. Dah setiap tunjuk apa cakap guide yang Siti beli tu untuk menampung, tak bagi tangan Siti ni bahagian siku tu rasa sakit lah untuk buat kerja harian Siti tak buat. Kalau Siti tak banyak nak buat kerja, basuh baju, kadang sidai, buat yang sidai. Kalau dia tak larat, Siti suruh Along pergi kering dengan guna mesin je lah. Lepas tu bahagian dapur, basuh pinggan mangkuk dengan masak je macam tu lah. Sapu sampah ni Siti buat kalau teruk sangat barulah Siti sapu sampah. Kalau nak sapu hari-hari Siti tak boleh nak berdiri terlalu lama. Kalau ikutkan tu sebab lah Siti buat kerja dengan pelan macam tu lah. Kalau ada masa tu orang cakap buat satu-satu macam tu lah. Macam kain, memang Siti tak apa cakap, lepas dia pergi kering nak pakai baru ambil dalam bakul lah. Sebab Siti tak lipat. Kalau Siti lipat, dia orang ni tahu mengubang je lah. Maknanya cari tu yang lipat tu habis, jadi balik apa orang cakap dalam bakul tu macam tu, benda yang sama. Jadi Siti lipat tak guna sebenarnya. Hari tu Siti sangkut, tak disangkut sangkut. Tapi dia Siti tangan tak boleh nak angkat tinggi, jadi isi dalam bakul masing-masing lah, macam tu. Nak pakai baju cari dalam bakul macam tu je lah. Tadi Siti dah lepas sarapan, Siti makan ubat ni start rasa macam nak ngantuk sikit lah. Itulah.
tak apalah, sampai sini je video Siti. Siti harap tangan Siti ni cepat baik lah. Terpaksa kalau guna kad, terpaksa lah beli guard tu untuk guna, untuk buat Siti kerja hari-hari lah, bagi kerja rumah macam tu. Okey, sampai sini je. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Saya akan buat perkembangan yang lain nanti pada kawan-kawan lah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.